Okay, Assalamualaikum. Saya Razi. Hari ini hari Sabtu, 18 April. So, hari ini adalah 18 April. So, 18 April ada khusus umrah. Dekat mana? Dekat Simpang Regam, Taman Sri Bayu. So, hari ni aku seorang. Dan aku baru dia siap susun, apa tu nama dia? Susun meja dan kursi. Tak ada. Tadi sini kosong. Kan aku tengok gula pun habis. Aku dah beli gula untuk buat air. Kenapa nak kena buat air? Sebab untuk peserta. So, itu je lah. Nak buat air kopi takut ada yang tak boleh minum. So, jom kita buat air dulu. Okay, dah siap air. Air teh aku made from Razi. Dah rasa dah dia punya kemanisan dengan kerasaan teh itu. Orang panggil sosok. So, mungkin hari ni punya video tak lama lah macam video first aku. Pendek je kot. So, ni bahagian pendaftaran. So, mana peserta yang masuk daripada pintu ni, terus jumpa aku di kat sini. Pilih nama, atau kalau dah ada nama sign je. Betul duduk. Dah tak payah risau. Alright. Jap, aku nak kena sapu depan. Jap, aku nak kena hidupkan ni dulu. Kena nak test mic. Tak ramai, kita naik motor je lah. Jadi, kalau orang yang datang daripada Malaysia, Jeddah, lepas tu nak masuk Mekah, dia kena niat dekat kampung Malaysia. Kadang langsung Jadi, tahu khusus umrah asal Musafir. Tapi kalau kita masuk Madinah dulu, kita akan niat di Madinah. Okay, geng, sampai sini saja konten aku untuk hari ini. Tak tahu aku post hari apa. Tengoklah dulu nanti macam mana. Kalau siap edit awal, aku post awal lah. Kalau tak, aku post nanti. So, jangan lupa stay tune.